Kalau cara yang simple dan senang pakai mancing ikan patin, mungkin boleh cuba cara ni. So, roti dipotong dulu, campur soya oil. Ini nak pakai berapa pancung berapa sudah cukup. Contoh, ini matakan saiz lebih kurang 9 atau 10. Kita cangkul roti, tarik masuk lembut. 2 biji, lain yang kita cangkul dekat mata. Macam ni, 3 biji sudah cukup. Okey, semua kita kasih bicit dengan tekan sikit. Okey. Lepas tu kita kepal dekat spring. Ini ada soya oil. Memang you tekan kuat, tak perlu dia pun tak kisah, memang dia makan. Saja bau, mungkin balik rumah you sudah tahulah, tengok siapa komplain. Okey, macam ni kita baling dalam air. Biasa kita baling tengah lah. Okey, atau you rasa mana ada ikan, you boleh cuba. Okey, kita tengok hasil. Biasa ni result cepat lah. Okey, sudah tarik. Okey, selamat mencuba.